Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video ni adalah untuk yang tanya itu sama ada BYD M6 ni dia saiz dia nak compare dengan siapa? Dengan Exora ke, dengan Alza ke, atau dengan Expander ke? Jadi senang cerita, saiz dia dari luar lebih kurang dengan Exora. Tapi kalau dari dalam dia kecil sikit daripada Exora. Okey, kita mula dari belakang. So untuk belakang, ruang dia muat lah. Kalau semua seat naik, sebuah beg 24 inci dan beg 20 inci, dan ada ruang sikit untuk beg-beg kecil lain lah. Dekat bawah ni ada ruang untuk tools, dia punya tire repair kit, dan juga saya letak charger dalam ni, granny charger ataupun charger yang kita cucuk pada plug, charger yang kita cucuk pada plug 3 pin. Kalau tak cukup ruang ni, saya dah tambah, kita boleh tambah frunk. So jadi boleh tambah satu stroller, satu bag. Bawah ni ada troli. Yang ni saya tambah untuk supaya dia tak bergerak, dan ada ruang tambahan lain. Yang ni bahagian enjin, bahagian bateri, isi wiper fluid dan lain-lain lah. Okey, jadi kita tengok pula dia punya ruang dia dari dalam. Kita mula dengan seat paling belakang. Okey, so untuk masuk, kita tarik tuas ni, dan ni adalah ruang yang kita boleh masuk, yang kita boleh gunakan untuk seat paling belakang sekali. Saya ada dalam 2 ataupun 3 jari. Tinggi saya 170. Ada satu cup holder, ada speaker, ada aircon, seat belt, semua lengkap lah. Cuma memandangkan ada beg kat belakang, kita terpaksa tegakkan sikit kerusi ni. Jadi kerusi ni sedikit tegak, but overall bolehlah nak duduk agak selesa. Dan kalau nak lebih selesa, kita akan pergi kepada seat yang lebih depan lah. Seat second row kita boleh anjakkan ke depan lagi, tapi ni yang maksimum saya boleh push dia ke depan, sebab ada car seat ke depan ni. Dan saya masih boleh masukkan kaki dekat bawah ni untuk berlunjur lah. Okay, lutut tak belaga. Jom kita ke second row. Jadi second row kita boleh access. Okay, saya adjust sikit. Okay, dekat second row ada satu car seat. Kita ada cup holder, boleh lipat untuk satu orang boleh duduk sini. Ada seat belt semua. Kaki boleh berlunjur, boleh bersandar. Ada moonroof. Cermin ni tak boleh buka, tapi kita ada cover yang electric powered. Jadi dia boleh tutup kalau panas. Dan buat masa ni saya buka lah. Tempat yang agak selesa. Ada pockets. Semua door cuts, ada tempat letak barang dan juga botol. Ada control untuk aircon. 2 USB port, satu USB-C, satu USB-A. Ada ruang sikit kat bawah ni. Dan tu je lah. Kerusi ni boleh lah ke depan kalau nak kasih ruang kat untuk pengguna seat belakang. Tetapi sekarang ni pun dah okey dah ni. Saya ada satu penumbuk daripada seat. Ini adalah untuk saya sebenarnya, untuk saya punya ketinggian. Again 170 cm. Alright, mari kita ke seat depan. Alright.
Okay, so ini driving position saya. Ada telescopic dan juga rig dan height adjustment. Tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Boleh nampak meter, 2 analog dan 1 digital meter. Agak awkward tapi okay lah. Very readable. Ada, tak salah saya, 12 inch monitor entertainment console, dan juga kita boleh access lah macam-macam benda yang kita dah install kat dalam ni. So kedudukan kita ada satu center console kat tengah ni, saya tambah 2 tingkat, so bawah tu ada lagi ruang sebenarnya. Dia tak adalah dalam sangat, tapi saya buat 2 tingkat kat dalam ni. Ada ruang untuk letak handphone, 2 cup holder, NFC dan juga wireless charger. Satu lagi tempat handphone, tak ada wireless charging. Glove box, tak adalah besar sangat pun, tapi okey lah. Again, doorkat dia ada bottle holder, ada ruang sikit. Sama juga dengan sini, saya letak payung. Ada ruang dekat sini untuk simpan barang. Dan dekat atas ni kita ada sunglass holder, control untuk moonroof dan lampu lah. Other than that, this is very practical. This is a very truthful car. Dia tak ada drama, dia cuma ada functionality. Although kalau kita nak bandingkan dengan Exora, dengan Xpander, Exora ada 2 glove box, jadi dia lebih functional. Yang ini dia lebih mementing kepada keselesaan. Jadi okay, untuk ruang mungkin kita terpaksa gunakan ruang yang ada sebaiknya, but for now this is enough. Saya dah tambah frunk, ada 40 liter. Bolehlah digunakan untuk satu luggage 20 inci boleh muat. Dan macam yang tengok tadi, dengan stroller, dengan beg kecil dan lain-lain lah. Okay, kita tengok juga macam mana dia punya driving experience. Inilah rasa untuk memandu sebuah BYD M6. So kita masuk gear D, kita masuk signal. Okay, tiada drama, hanya ada bunyi tayar dan bunyi angin. But itu pun kalau kita sedang memandu dengan agak laju. Jadi ini adalah satu benda yang mungkin ramai tak suka, sebab bunyi tayar dia mesti masuk ke dalam kabin, tapi bunyi kenderaan lain tak terlalu banyak. Okey, kita akan lihat sebentar lagi kalau kita lalu depan kenderaan. Kita dengar tak? Okey, sekarang ni ada sebuah kereta tengah lalu. Okey, itu saja yang kita dengar. Selain dari itu, kita dengarlah bunyi kicauan burung. Tak ada bunyi enjin sekarang ni. Okey, sekarang kita akan mula bawa ke jalan yang besar. So kita akan lihat macam mana bunyi road noise semasa dalam jalan yang lebih laju. So sekarang ni ada road stripe. Okay, mungkin boleh dengar. Jalan ni tidak begitu rata dan kualiti dia tak begitu bagus. Ada pothole. Jadi kita boleh nilai lah. So ini adalah jalan yang agak coarse, yang agak kasar. Kelajuan saya sekarang dalam lebih kurang 60-70. Sebab ni masih lagi dalam kawasan jalan kediaman. So kita akan masuk pada jalan yang lebih elok sikit, yang jalan yang baru diturap. So beginilah
bunyi kalau jalan yang baru diturap. Okey, sekian saja video. Semoga menjawab soalan tentang saiz, tentang macam mana bunyi, macam mana situasi memandu sebuah kereta EV, dan harap membantu. Assalamualaikum.